Hari pagi Sabtu yang nakal-nakal, kita bagi ubat kat kucing nakal kita. Kita rasa bekas kucing, kita buat air kat ayah kita. Dia buat bihun dah, kita salah landing. Lepas tu ada bihun kat telur pula. Lepas tu kita temankan kucing kita kembang-kembang kempis, kembang tambah pada kembang dengan artatu. Ya, buat tattoo ini namanya Shakira. Istad dia. La 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 la. Lepas kita bawa kucing kita semua. Kita dah baca doa keluar rumah dah. Lepas tu kita tengok gelongkang dah bersih dah. Tengok barang buat lecikang saja. Tengok petik di pasar beli pisang je biasalah. Lepas tu kita beli barang jahitan kat kedai jahitan. Lepas tu kita pergi kedai India. Lepas tu kita beli apa tu, kuih vade. Lepas tu kita kat kedai kain berdekat situ. Kain macam orang jahit selendang. Lepas tu ni pergi CS, kita beli sayur-sayurnya. Dan balik lalu kat pasar. Pasar banyak tutup dah. Lepas tu ni kita jumpa abang ni. Macam harimau lah muka dia. Harimau Malaya. Kan macam harimau Malaya tu. Ini macam harimau lah. Mungkin orang tuanya buang sebab muka harimau. Mungkin dia risau lagu kucing yang malang-malang jadi harimau jadian. Tengok dia apa tu, kisik-kisik kaki kita tu. Mesti biji barang aja harimau. Macam aku dah lama tak makan manusia. Kita balik, kita kacau-kacau burung ni. Lepas tu kita dah dekat sampai rumah tu. Sampai rumah tu kita jumpa pokok ni tu pun dia tak boleh tanam macam tu, dia kena ada umbi dia. Atau kita tangan kita tu melecur sebab kena peyuk kukus punya wap. Lepas tu ni my boynya prank. Dia rindulah kat mereka ni, dia tak balik lagi, risau kat dia apa jadi dia tak tahulah. Ni lagu hak